Okay, jam 5.45 pagi. Kita bersama Farhan dengan Suraya. Selamat pagi. Okay, kita dah solat pukul 6.32. Kita dah dari sejauh 2 km, 2.48 km dah. Let's go. Let's go. Okay, update terkini 7.5 minit, 5.31 km. Okey, setuju 22, 5.87 km. Jadi kita kat bawah ni sedang kita dah dekat atas ni. Sini pula. Okey, 7.26. Tadi dekat Pencawang tu. Sekarang kita dah dekat Pencawang ni. Dan seterusnya kita masuk ikut sini, ikut Denai ke hutan. Dan nanti kita akan pergi ke sana. So kalau ikut data, kita dah lari selama 1.4 jam. Dan kita dah mendaki 380 daripada 923, downhill 210 dari 914. So dia bagi kau calculation, at least kau boleh estimate berapa jauh lagi. Alright, jumpa dekat sana guys. So macam ni lah keadaan dia yang aku cakap masuk Denai tu. Sekarang tak ada orang lah. So sambil-sambil tu aku layan lah muzik. Tengok Amazfit ada flashlight, safety light. Kadang-kadang dah tak payah bawa dah blinker, pakai ni je. Dia bagi tahu kita slide left. Slide left. Kalau kau tak faham bahasa lagi tak tahu lah. Okay, tadi kita kat Pencawang sana ni. Sekarang ni tadi kita masuk ke dalam tadi, keluar ikut situ dan sampai lah Beirut. Dah 290 biji. Kita akan turun ke bawah sampai ke Bukit Tunggul. Okey, dah 29.5 km. Dah nak turun dah. Ni tempat apa? Tempat ABI Kubang.